Hai, Assalamualaikum. Okay, Fiza nak share untuk yang ada masalah, tengah alami masalah gangguan ataupun sihir, santau. Okay, memang kalau kita dah kena gangguan ni semua, nak tak nak, memang kita kena banyakkan amalan. Betul? Kan? Kita kena banyakkan amalan, kena dekatkan lagi dengan Allah. Semayang 5 waktu tak tinggal, tambah lagi semayang-semayang sunat. Untuk zikir, istighfar, selawat. Kena banyakkan lagi amalan. Okay. InsyaAllah Fiza nak share satu amalan ni, satu zikir kita boleh tambah. InsyaAllah yang awak tengah tengok sekarang ni, saya tahu ni bukan kebetulan. Tak ada apa yang kebetulan dalam dunia ni. Awak tengok saya, awak tengok saya share ni sebab Allah bagi petunjuk. Allah nak tunjuk, Allah nak bagi tahu. Betul tak? Saya tak percaya benda kebetulan-kebetulan ni. Betul? Okay, Alhamdulillah. Okay, so satu zikir tambah, tambah satu zikir ni, zikir wirid sakran. Boleh amalkan sekali. Tu apa yang ustazah banyak yang cakap, amalkan sekali sehari sebab dia punya tenaga panas. Okay, permulaan Fiza pun sama juga, Fiza amalkan sekali je. Tapi masa tu mungkin macam dah sebelum ni lah, gangguan tu macam kuat. Okay, so Fiza lebihkan bacaan tu, Fiza buat 5 kali sehari. Permulaan tu pening jugalah, pening, badan rasa macam bahang sikit, panas. Lepas tu dah lama tu, dah 3 hari 4 hari Fiza buat konsisten, rasa tu dah tak panas, lepas tu kepala tak pening. Alhamdulillah, rasa dengan izin Allah, Alhamdulillah lepas amalkan wirid sakran ni, Alhamdulillah, syukur, rasa dilindungi. Alhamdulillah. Untuk siapa yang nak amalkan wirid sakran ni, permulaan tu mula-mula sekali dululah. Sekali dulu, rasa efek dia, rasa dia punya tenaga tu kan. Lepas tu kalau macam tengah gangguan tu macam tengah kuat, macam permulaan kena sihir santau tu dia agak kuat sikit kan. Sebab masih ada ikatan semua tu. Boleh lebihkan amalan tu. Boleh buat 4 kali, 5 kali. Tapi permulaan tu buat sekali dulu. Sebab kita punya badan, tenaga kita lain-lain, betul? Cuba buat dulu. Tapi memang amalan wirid sakran ni Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah, Fiza rasa keajaiban dia, Fiza rasa ajaib dia, rasa dilindungi oleh Allah, rasa dilindungi. Alhamdulillah, Allah yang bagi selamat, Allah yang lindung kita daripada asbab, daripada wirid sakran ni. Alhamdulillah, tapi semua datang daripada Allah, betul. So boleh amalkan insyaAllah. Alhamdulillah.